So baru-baru ini, hari Jumaat ini, hari Jumaat 2 hari lepas, hari Jumaat semalam 23. Okay, semalam 23 hari bulan Mei, satu conference dipanggil World Gas Conference 2025 di Beijing. Ada mengumpulkan panel-panel daripada pemain-pemain industri oil and gas dunia telah ditemu bual dan telah membincangkan tentang future, masa depan gas industri di dunia ni. So, jadi kita dapat satu reference daripada Upstream Online. So, kat sini saya akan kongsikan. Gas Industry Executive Call for Balanced Energy Transition. Okay, panelists at the World Gas Conference 2035 in Beijing stress continued importance of gas in meeting energy demand and warn against rapid transition expectations. So, panelis pada conference World Gas Conference 2035 di Beijing telah menekankan untuk kepentingan gas dalam menepati keperluan energi dunia untuk perubahan transition. Kita tengok panel-panel yang hadir dalam World Gas Conference ni, okay, the Global Energy Transition ni. Yang hadir pada conference ini ialah Ed Crooks, merupakan Vice Chairman Energy Americas daripada company Wood Mackenzie. Hugh Johnson, Senior Vice President Global Operations daripada ConocoPhillips. Christian Signoretto, Director Global and LNG Portfolio daripada company E&I. Peter Clark, Head Global LNG from ExxonMobil. Cedric Cremus, President Integrated Gas daripada company Shell. So, jadi kelima panel ni daripada gergasi oil and gas yang kita tahu, yang kita kenal lah, antara company-company yang terkemuka di dalam dunia ni. So, kita tengok apa yang dibincangkan, topik yang di-highlightkan dalam conference ini. Natural gas must remain central to global energy strategies. Industry executives have told this year's World Gas Conference, cautioning that unrealistic timelines and investment threaten both emission goals and energy security. So, melalui conference ni, mereka telah menekankan bahawa natural gas asli ni akan menjadi kekal menjadi keperluan energi global, dan mereka telah menekankan bahawa natural gas ni agak penting untuk kedua-dua, both emission goals and energy security. Jadi kedua-dua untuk emission, pelepasan dan keperluan untuk tenaga. Speaking at a panel session in Beijing on Friday, the executive urged a pragmatic approach to the energy transition, stressing that natural gas and LNG will remain essential to meeting growing energy demand while reducing emissions. So, bercakap antara panel-panel ini pada hari Jumaat, itu pada 23 hari bulan Mei tu, eksekutif ni telah menekankan bahawa semasa untuk transisi perubahan tenaga ni, natural gas dan LNG akan kekal menjadi keperluan untuk menepati perkembangan tenaga, keperluan tenaga untuk mengurangkan pencemaran. So, Kurt Johnson, Senior Vice President of Global Operation at ConocoPhillips, pointing out that energy systems have historically evolved through addition rather than replacement. So, Kurt Johnson juga merupakan Senior Vice President untuk ConocoPhillips,
telah menekankan bahawa sistem tenaga yang uh, berkembang ni melalui penambahan, bukan melalui penggantian. So jadi kita tidak dapat menafikan keperluan gas asli dan juga LNG masih lagi relevan untuk hari ini dan masa akan datang, dan tidak semestinya atas perubahan penggunaan bateri ataupun hybrid ataupun tenaga-tenaga baru dapat menggantikan secara drastik gas drastik untuk tenaga gas asli dan petrol, tapi malahan juga LNG, tapi kita masih lagi memerlukan tenaga-tenaga ini untuk dikeluarkan dan untuk diproses untuk kegunaan kita pada masa kini dan masa akan datang. Jadi ini perkongsian untuk hari ini. So kita menghargai atas sumbangan-sumbangan ya, sumbangan ahli panel kita ni telah menyumbangkan kata-kata dan motivasi untuk kita teruskan penggunaan tenaga dan LNG dan gas asli